Sebab kita kalau susah, benda jahat memang senang kita buat. Tapi kita jauhkan lah. Jadi kita jauhkan lah. Jadi katalah kalau kita buat pekerjaan dah halal, lepas tu kita buat perancangan kewangan dengan baik, saya rasa memang tak ada masalah lah. Mak-mak kita pun sebenarnya tak kisah pun kita kerja apa, asalkan macam Jadi tiap bulan bagi duit dia okey je lah. Dah okey je lah kan, ada duit. Tapi ni katalah gaji banyak, belanja banyak, tapi mak tak cukup lah mak, bulan ni kena bayar kredit kad. Tak best lah kan. Itulah. Macam tu tak best lah. Contoh macam orang gaji RM20,000 tadi, tapi dia berhutang macam-macam, tak mustahil dia boleh pergi merompak. Mungkin kan desperate ke kan. Sebab dia hutang banyak, boleh mencuri. Daripada orang yang tadi gaji RM1,500, dia simpan RM500 setiap bulan, dia setiap ada duit, dia tak ada sebab kenapa dia nak kena pergi merompak ke, nak tipu orang ke, tak ada sebab kan. Jadi saya memang macam tadi Hafiz cakap kan, macam kereta besar, lepas tu ni macam saya tak judge lah. Maknanya kalau saya tengok orang tu, kita tak semestinya macam nampak mewah ni, bank account dia betul sama banyak. Maknanya kita kena tengok dulu, maknanya kita kena tengok corak simpanan dia macam mana. Lepas tu betul tak dia punya corak perbelanjaan dia ada simpanan ke tak. Lepas tu macam mana dia punya keuangan dia macam mana. So saya rasa tu yang lebih penting lah daripada kita biar apa asal bergaya kan. Biar apa asal bergaya. I think itu tak betul lah, perumpamaan tak betul lah.